belajar. Itu budi bah. Ya, kita jangan apa. Ya. Nanti karena itu dalam sunnah yang katanya tadi karena sudah besar yang wajib daripada yang sunnah. Yang itu paham. Yang maksudnya di sunnah Allah masalahnya kita menunggu bahwa sembahyang kada wajib kada. Apakah menunggu? Nak pendapat yang mengatakan tim undang-undang menutupi wajib. Yang kata nak pendapat lagi ini pendapat haji. Ini pendapat yang kuat bahwa sebenarnya mewajibkan bahwa boleh berakal mukada. Ya. Jadi betul-betul itu paham dan tidak. Bukan. Kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Jika barang siapa sembahyang ia akan 4 rakaat, padahal tiada melihat, ia akan diah oleh seorang daripada manusia, maka saya lepas daripada munafik dan daripada kafir dan syirka. Ya, itu Nabi kita sembahyang sunat katanya buat rakaat. Lipat tak sembahyang, hana diri kalau negak tak sembahyang dah. Makna haji pun sembahyang dengan malam ataupun sembahyang pada tempat yang hana di kalau negak. Kalau dia hana agak kalau tak sembahyang. Ya. Ya kan? Ini jaya lepas dari sifat-sifat munafik. Ya, dan kafir dan syirka. 23 dia apa? Ya. Ada bukan? Ya kan? Ini fadilah ini. Kelebihan daripada sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat dan 2 rakaat. Dan Nabi Muhammad SAW barang siapa sembahyang ia akan 4 rakaat dahulu daripada asar, ini saya tiada menyebut, tiada menyentuh api neraka akan kulitnya selama-lamanya. Ya. Sembahyang katanya. Segalung sembahyang segalung sembahyang segalung sembahyang atas, sembahyang katanya. Ya. Sembahyang sunat. Maka kita hana menyentuh api neraka akan tubuh kita. Hana itu. Boleh kita jasad kita oleh api neraka pajak selama-lamanya. Kau kita tidaknya. Oh, nak dah tubuh betul sembahyang segala masa tau. Ni wadi. Tubuhnya mendong. Ya. Wajib senang. Mandu punya kebuka pahala aja. Mak boleh dia dah boleh kadar lah. Ya bang. Menurut pegang lagi ni. Kayak pegang lagi ni. Sembahyang kau 2 rakaat, tu 4 rakaat. Sebut dahulu. Benar dahulu segalong sembahyang asar. Ya kan? Maka begitu nak. Hana tertentu lah pun neraka kita tengok. Kulit kita tengok panjang selama-lama. Mak punya lagi ni mana boleh kata? Kan? Maka pulau kata kayak pegang dan sembahyang. Ini kau ada Nabi Cina. Mana? Ini kau ada Nabi. Dan hari Nabi ke bukan sunat dah lagi yang boleh wajib. Lebih. Ada anak gelas bayar sunat punya kata anak gelas. Gimana dia? Yang hubungan yang wajib
Kau dia sembahyang tu. Ini kau masalah tentang sembahyang so. Duknya fadilah gitu. Segalam dahulu mana dulu segalam sembahyang Kau sembahyang. Kau sembahyang sunat. Segalam belum sembahyang asar kau semua pun. Katruk kena makmum dik je. Kata sembahyang tanya 2 rakaat sembahyang sunat. 2 rakaat dah pun. Dan untuk waktu asar demi jamaah tanya bahasanya. Maka buka ni membacut han kesentuh tubuh kita kulit kita tengok lam apu nerah bajan selama-lamanya. Ni kau nak jelas kau tadi sangat? Giban mana ni? Giban dia tadi. Ada satu sisi wajib mengkata yang tahu ke Nabi ke mantum sepakat ulama. Ya kan? Wajib mengkata pembayar. Sedangkan fadilah sunatnya raya tak fadilah ni memunyo kaza wajib maksudnya yang raya cik fadilah ni maka pun dia pun kaza. Dia tanya kaza puasa. Kaza puasa bak wo tadi. Kan tak buat pahala ni. Betul tak? Tanya ni tetap ngajar aku pada puasa waktu karena Allah Taala mungkin dengan tanya ni kazanya kan waktu dia waktu ni kita kita mau pahala sunat je menyebab boleh melajak kadang kita mau cik pahala sunat melajak kita lain macam mana pun dari bukan sunat ini kadilah kamu tu ya adalah Ikut lamnya. ikutnya ni wala nak lagi ni mana kita tanya kaza puasa bahawa ni Tuhan nak mau pahala sunat ni Temu. ada sebut dah ni Kemung dia ni. tolong biar Kau kemung dia ni, Pak. Demi tu. Mana Yalah. Mana nak tengok? Boleh nak kasih tahu agama. belum Jadi pertanyaan tu, jino fadilah tentang sembahyang tu. Tentang fadilah sembahyang sunat lagi nyo kejuk pahala ni. Lagi nyo kejuk balasan ni. Pertanyaan tu, lagi jangan. Ku ada perle tak buku kata, tik mentuan sembahyang sunat. Sedangkan pahala fadilah dia kaya. Sedangkan diri tanya terkaya daripada kata. Kaya tanya daripada kata. Hanya ke Nabi ya? Ya. Itu kejelah ke dari barang siapa sembahyang dahulu. Ya kan? Sebelum asar dahulu. Ya kan? bayangin dia tu lah Ya kan? 4 rakaat. Ya kan? Maka tiada disentuh kulitnya dengan api neraka selama-lama. Lagi bah. Sedangkan diri tanya terkaya daripada kadar. Tetap lebih mulia yang wajib walaupun kaza karena bunyi tak tinggal sembahyang tetap kafir dia. Bunyi sunat dia tinggal nak kafir. Dino pandangan dia tanya untuk tanya tu baik dalam faham tu. Menurut lapai dah. Ikut dalam kitab no. Lagi ni baik kon kelon no. Betul biar pegang ikut dia tengku je. Tengku je lah ikut berarti nak perbandingan dah nyo anjur. Engken betul bagi kitab engken dalam kitab tu tak cukup pemaham tu baik kena balon. Karena tanya baca tu. Atau baik timbul pemahaman dari kita yo sedangkan ke Nabi mantap buku sembahyang sunat mantap duknya ke pahala. Maka pula dah buku kata. Kau menunggu lapai ni oleh. Duknya dijuk pahala. Betul ya? Kau faham dia dalam kah? Duknya pahala dijuk.
menyodupnya gejuk pahala oleh Allah Taala hana getuk dia dan lapor neraka maka pun dah kata kau yang ditimbul pemahaman dia boleh menurut lapainya kan kerana giyu no sebelum sembahyang asar kubur sembahyang sunat 2 rakaat maka hana ke sentuh boleh kedanya dari api neraka. Jadi menurut tak cokongnya mentong tak kubur dia kata ada Mana umurnya macam? tak kuburnya mentong teman tunat mentong Wajib tan. Dia asal mana? kau punya fadilah ni bila sembahyang tahu ada sembahyang deru tu dalam deru nanti Sampai ni macam ni malah ni. tak elok tu video kau ada ucap najak tak najak hak kata tu Nak baik tu nah. kita faham ke tak bet terbang tak dapat kita lagi kita nyo cok pemaham kita nyo ada buku kata dia dia buku sembahyang nyo ada deru sembahyang 2 rakaat di dalam deru sembahyang 2 rakaat di dalamnya 2 rakaat hanjit lu munyo lu turah peno lu turah ada dua nak kita kerana menunggu apa yo yang je turah ada habisnya anda beli itu nunjuk lagi nyo debu iban jut baru lu turah tapi bab pengajian nyo menunggu lapainya tak apa hanjit lu keluar hanjit lu pegang nyo lagi nyo kerana hana tak ada izin tu tak habis ataupun tengok ataupun nak pertanyaan baru lagi nyo lu terangkan tak faham? Faham ke tak? Ni menurut je leh baik nak faham ni maklum ikut bayar sunat mentong lah baiknya ni leh ni menurutnya mentong berarti benda motivasi kita nyo buat tiga pegang oleh Nabi duknya pahala sunat ke gejuk ilmunya yang perlu dia nyo faham ilmunya yang perlu yang kau faham ke tak? Dek cukih ulain ni kau faham? Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa sembahyang ia akan 2 rakaat kemudian daripada maghrib dahulu daripada berkata-kata niscaya mengangkatkan oleh keduanya baginya dalam surga yang amat tinggi. Ini tingkat fadilahnya Allah. Ya kan? Berkata ke Nabi barang kata sembahyang tu sembahyang 2 rakaat 2 rakaat kemudian ada sembahyang maghrib nak sembahyang 2 rakaat wah ni pegang sembahyang sunat kan ini pegang sembahyang 2 rakaat ini kutuai ni yang pegang 2 rakaat ini pegang sembahyang sunat lah ya sembahyang 2 rakaat kemudian daripada mana kemudian kali sembahyang maghrib ya di awal lihat sembahyang je 2 rakaat. Ya, ni kawan. Bila sembahyang maghrib, kala dengan berjamaah, kala. Baik maghrib ling tamping, baik maghrib babak kenanya. Selain bertasbih. Dong judanyo tak sembahyang 2 rakaat. Yang niat di mana tu? Niat di mana? Kau niat dia kamu sembahyang. Benar, benar ni kan 2 rakaat. Terserah pun sunat pun wajib abdin 2 rakaat. Bukan bah terserah. Sunat pun sembahyang wajib, yang terserah katanya. Ni makanya nak pegang becok pun. Terserah 2 abdin 2 rakaat. Terserah. Becok pun lain. Makanya becok pun lapai ke 2 rakaat.
Kedung dari Tuhannya. Dari Tuhannya. Karena lo bukan lo intinya benar tanyonya urut terkaya daripada kata. Munyo yang dia terkaya kata ada pemang katanya kiban cara ada pembayang sunat kata katanya anak gelang ada. Alhamdulillah benar ya. Sedangkan madu ya kan fadilahnya pahala sunat sembahyang 2 rakaatnya kaya lagi dia nak oleh Allah Taala. Yang kata pi wajib. Wajib punya anak tak bayar. Hutang. Kan tak? Dosa. Mang punya sunat. Apa? Walaupun raya fadilah haji, raya manfaat bagi tubuh katanya, hana tak puput. Mana hana berjalan je. Kan? Munyo tak puput mau kepok yang kena Nabi. Mang munyo hana tak puput, Anak apa? hana mengepok yang kena. Mang munyo kata, Wajib. munyo hana tak puput ke dalam neraka. Ya. Dia punya sunat benar, hana tak puput. Hana puput aja. Hana mengepok yang kena lagi ni benar. Lagi ni faham je leh. Ya kan? Ilmunya apa leh? Kau faham? Lagi tu bukan sembahyang 2 rakaat ni no. Pu sembahyang mentong lah. Cok pu menjadi mentong dia. Yang kena benar sembahyang 2 rakaat. Warga. Pu mentong sembahyang 2 rakaat. Becok pun yang sunat. Yang penting ada maghrib. Ada maghrib. Sebelum berkata-kata. Ada maghrib. Assalamualaikum imam. Assalamualaikum kenanya. Adanya. Baik maghrib kenanya. Nabu sampai maghrib. Benedek. Berdoa je. Sembahyang tu. Pu kemeng lah. Pu sembahyang sunat. Pu sembahyang 2 rakaat. Pu yang kemeng kenanya. Yang apa? Maka ke Nabi mengangkat oleh kedua yang bagi di dalam syurga yang amat tinggi. Ayatkan. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang ia 4 rakaat kemudian daripada Isya dahulu. Yang mana dahulu tergalong sembahyang 4 rakaat, tergalong sembahyang Isya. Daripada berkata-kata ia, maka serasa-rasa mendapat ia akan sembahyang malam Lailatul Qadar dalam Masjidil Haram yang hidupnya pahala. Ayo tak fadilah dia tahu. Lailatul Qadar ni mengumpuk pahala yang model lagi ni ada kita. Menyona dulu dia tergalong sembahyang kita, dipukul sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat, pukul ni pukul sembahyang. Ya kan? Memang betul babnya masalah sunat. Babnya masalah sunat. Yang dimaksud kita sembahyang. Kemudian ada Isya. Sebelum Isya. Itu kan dah perlu pun kan? Sembahyang 4 rakaat kemudian daripada Isya. Kemudian nanti ada sembahyang Isya. Ada sembahyang Isya. Yahweh daripada berkatakah? Lagi yang bunuh ke? Hana berkatakah? Sembahyang Isya. Bunuh dia maghrib dia sembahyang Isya. Okey. Dumnyan pahala fadilah agak oleh Allah Ta'ala. Umpama lagi ji menggempok malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ibadah apa? Ibadah Masjidil Haram. Seolah-olah haji sembahyangnya pahala dia lagi berapa? Sembahyang di Masjidil Haram. Menggempok haji pahala malam Lailatul Qadar dia. Seolah-olah dia sembahyang di Masjidil Haram. Ya, ayo tak fadilah haji. Kadang nyok faham. Burung yang cocok fadilah, cocok faham sunatnya pun. Hanam kata adik. Karena di gimana? Tafsir lah, pemahaman di. Kan lagi ni? Batuk lu pegang, batuk lu dek. Kalau makna kau tanya, apakah adanya
terkaya daripada kada, apakah tidak? Munyo hana hantu dah tinggal sembahyang dia. Berarti kau faham lagi pegang Nabi nya. Munyo jangan berdua apa tu. nah mana be? Berdua apa? Lagi pegang mana tak cok lapai nya. Han lagi tulis dah lapai sunat. Cuma bab ni bab sunat. Cuma kau pegang sembahyang dah engkau 2 rakaat ataupun 4 rakaat gitu ni kan. Dina pun sembahyang dah nya. Sembahyang tu berapa tu? 2. Sembahyang tu berapa 2 rakaat? Sembahyang tu 2 rakaat. Kadang Ada ke benar sembahyang 2 rakaat? 2 rakaat. Jadi dia tinggal dia daripada ada sembahyang sunat 2 rakaat, kita sembahyang 2 rakaat tu. Kadang kata kau pahala ni kau lebih barang siapa sembahyang kan? Dahulu ataupun kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat ke? Daripada maghrib ataupun isyak ke no. Dia dah sembahyang 2 rakaat. Doa le maghrib 2 rakaat. Ya kan? Ada yang berdoa dia sembahyang 2 rakaat tu. Nanti 2 kau dah tahu kadang lupa apa je. Duduknya berarti dia sembahyang kita bab watingnya nak ada pun sembahyang yang kekenlenya walaupun babnya bab sunat. Ya kan? Apa mirau? Kita tilik padanya. Kiban cara dengan sembahyang sunat katanya, munyo tadi mentong kaya daripada kada. Munyo lagi yang faham. Faham tak? Karena kecok sabun dalil dia. Lagi ni wajib mengkada sembahyang. Dia dah pupuk tu raya yang wajib daripada yang yang sunnah. Kecok faham yang dah. Sedangkan yang wajib itu dah tinggal dan yang muka Allah, bengi Allah Taala. Mun yang sunnah fadilah kecok dia dah pupuk. Mam yang dah tinggal kenapa dah? Kenapa dah? Fadilah aja raya. Tingkat yang sunat raya sudah yang tingkat yang sunat raya apalagi yang wajib. Kenapa kau? Dengan sebab sembahyangnya ke, yang wajibnya ke, dan dia bisa tak muncul. Kenapa? Bukan benar hadis Nabi. Masalah orang yang beriman itulah orang yang mendirikan sembahyang. Ya kan? Titip orang yang bisa tamam dalam syurga itu tentu orang yang beriman. Orang yang merempok tamam syurga nya tentu beriman ni. Dan modal pertama. Ya kan? Kon Islam tapi beriman. Apa dia? Kadang aku dia kon. Ya kan? Yang tu yang benar. Kata yang ke Nabi yang sunnah dia, kata ini ke Nabi je. Dan dari Nabi Muhammad SAW barang siapa sembahyang ia akan sunat duha. Ya, baru ke sunat ni dah. Barang siapa sembahyang ia akan sunat duha 12 rakaat padahal percaya ia akan dia dan menuntut ia akan pahala niscaya menyurat oleh Allah Ta'ala baginya 2.200 kebajikan. Ya, ayat jawab lagi. Sembahyang duha, sembahyang sunat duha. Pak Wate sembahyang sunat duha mulai terbit matahari. Jadi kita akan semua 8 kan terbit dah kapan? 8 7 kan terbit dah. 7 8 tu pun hidup mentong ah. Mentong 8 kan petoro. Matahari galom 8 long segala, belum 8 long waktu. Galom buno, galom terus buno bak tengok orang mentong kurang daripada 3 hasta
ataupun lebih daripada 3 astar itu masuk zuhur, kurang daripada 3 astar itu masih ada waktu duha. Yang tak puput, nyonyo je tak puput je. Mula-mula Dekat pada ni. dah balik. 2 rakaat. Ya, duduk. 3 rakaat. 12. Ada berapa rakaat? 12 rakaat. Ya kan? 12 rakaat. 2 rakaat. Apa ni dah 12 rakaat 3 tadi dulu. Kau ni kan, kau ni. 6 gol sembahyang. Nak kau sembahyang? Dua gol. Cok 2 hari sikit. Dua. Maka kerja ke pahala 2,200 kebajikan lah kalau kata. Kerana sembahyang duha ni nak kubur, datangkan rezeki. Nyo sunat duhanyo yang lazimkan mana tak kubur. Biasakan no. Kau je bayar. Tengok dua awal. Kau punya nak kerja kau dah awal dah kubur. Kau punya dia ada kubur kerja dah dia telat ni kau. Kau tidur tu. Ha? Dia sembahyang tu kau dah duduk dia nak bayar tu. Minimalnya itu dia kan. Minimal 2. 2 rakaat. Minimal. Ni masuk dulu terkurang-kurang ni. Tak ada kubur tu dah kubur 2 rakaat. Kurang-kurang kan dia selemah-lemah. Jam dah pergi mana? Selemah-lemah 2. Itu dulu Pak. Kagak batik nak kena nyo. Nak dabu? Nak dabu bubur. Daripada ada nyo tes-tes le. Hati ni mentong gede. Ni pegang kita oi tak benar. Bubur 2 rakaat. Kita kena doa mantap. Jangan nak gede. Dia lagi nyo. Lagi kamu ni bagi Pak Jawan tu pekeh dalam muka dia. Dah. Kita jauh janji. Gaya kantor dah jauh mekan. Gede punya ada. Alang kanan kan tu. Goknya pukul 8 dalam pekeh, punya pekeh hotel dah minta. Oh pekeh hotel. 12. Aku beda dari kepada kan. Yang kepada bagian kamu enggak ada. Ya. 2,200 kebajikan kejut oleh Allah Ta'ala. Dan menghapus oleh Allah Ta'ala daripadanya 2,000 kejahatan. Ya. Kejut oleh Allah Ta'ala 2,200 kebajikan maknanya. Dan dipapuh oleh Allah Ta'ala 2,200 kejahatan tadi. Ya. Lam tunung dapat lebih dah berbuat kejahatan. Masa apa tak pubuk sembahyangnya tiuro, maka dipapus. Wah, bel tu dah tak semua. 2,000 kejahatan. Kayakkan. Dan meninggi oleh Allah Ta'ala baginya 1,000 atas derajat. Diperkaya oleh Allah Ta'ala terlebih derajat dari katanya. Dan mengampun oleh Allah Ta'ala baginya segala dosanya sekalian. Ya begitu. Geba ampun oleh Allah Ta'ala segala dosa katanya sekalian. Aduh. Oh, sekalian. Orang baca sekalian lah. Cuba baca. Mandum. Berarti dosa sekalian mandum kan? Mandum. Geba ampun segala dosa katanya bang mandum tu kan? Padilah kaya bab sembahyang duhanya orang anak tempukut. Padahal kau muda ada anak payah jaga malam. Anak payah. Mana anak payah jaga malam? Gede dah terbuka. Tahajud kan. Nyo jaminan nyo tembayang yang paling mudarat itu tembayang duha. 12 rakaat. Munyo juga tabu ulama mengatakan tembayang tahajud. Tabu ulama berdapat duha. Malah antara dua ulamanya berkhilaf-khilafan. Berbeza-beza pendapat. Kenapa kau fadilah pahala ni bandua raya tahajud dengan duha. Duha hana pokok gatim tadi. Terang kata. Ya kan? Tahajud ampun ke atas doa katanya diterima oleh Allah Taala. Tengok malam. Oh raya tak bandua ya.
Tahajud dengan duha. Buat bubuk lah dia buka dia kan. Tapi kita yakinkan memang betul. Kan mungkin Kenapa kau hanya terbebut? Tak boleh kita tengok ulama-ulama abu-abu punya kebebut. Ya betul. takut ni orang. Ada muka orang aku yang Duhanya kebebut. Antum ketinggal. Matanya takut. Takut langganan saja. Dia orang dapat. Nyo bubut kenapa kau kagak janji lah Allah Taala? Matanya hati. Itu yang berdoa. Ini kadang iman dan titik. Itu titik. Lagi nyari mana? Anak sabilo. Kenapa kau belum merasakan nikmat ibadatnya galom nak? Munyo tak terasa nikmatnya ibadat. Nak terasa. Ketika nikmat yang ibadat takut aja. Takut buat roh kena. Takut kena. Tu tunggu tu tengok. Dapat tidak. Mudah galak. Mungkin makan kekini dah benar. Kekini benar pun dilai kena. Menuntut. Mana tak betul-betul tak menuntut akan pahalanya. Kemeng tanya pahala ni. Waktu tak buku tu bayang duhanya, buku tu bayang duha. Ya betul ya Allah. Marilah ini. Kemeng kita yang tak buku. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan pokok ni. Hati tu mutiga hantar buku. Titon, baik-baik tipu dia. Titon ada dia buku tiga. betul nampak tak. Kan kena pertimbangan. Makanya kena pegang mana dua buah ulama khilaf tentang sembahyang sunat yang nyoleh, yang nak sebab nyoleh. Tahajud dan duha. Kerana yang fadilah ini sangat besar. Tahajud dengan duha. Tapi lu lebih umat tak duha. Lu lebih baik duha. Lu fadilah ini. Kenapa kau? Le yang tak kalah. Baik abu ulama-ulama guru biasa kerana dia berkait mengamal duhanya. Ya. Anak kurang daripada segala itu yang keinginan. Berarti pada itu Kurang kurang-kurang ni. Kurang-kurang ni. Boleh tu bawa dah. Ya dah main Assalamualaikum. Ha? kalau dia punya ayo Agaknya no. Nanti kemudian pukul 2 rakaat, tak bangunnya belat je baju. Kamu kena belajar. Ya, belajar dulu. Tu dah dia kan tanya bahawa ni amal ibadat. Tanya bukan ni amal. Kalau merasa adanya rasa ni tak sembahyang. Ya kan? Dan kita turun begini. Ya kan? Dia galak, orang boleh galak. Wanita baju, wanita pegang galak, wanita bajunya nak nampak galak. Ni mak dia nampak, mangak dia nampak. Begini kita tengok ibadah tu berniat amal. Betul ingat tanya, lagi contoh duduk contoh lagi. Betul ingat tanya. Dino tanya pakon masalah put tengok je, ingat tapi. Betul mana? Dino dah minta nafkah ke tanya untuk perut kan? Maaf pasal pun hangko cikgu mangat tanya. Kau lagi dah. Yang pakon ni teringat tanya tapi. Atai kali ho teringat kamu. Betul mana? Betul. Biasa gua. Atai kali ho teringat kamu. Wow kerja kita je tak buka tangan, kalau kan masak tinggal ke bu. Duknya penting pada bu. Bagi diri tanya. Masa ibadat hanya tak kubut lagi ni kan. karena mau ibadat kan ada rasa waktu dia ambil. Fadilah haji. Fadilah haji kan. Kan? Fadilah haji pahala haji kan. Karena faktor barang hana halal. Nyangka mata diri kita ni orang dalam terasa nikmat ibadah.
Cuba lagi bunga tahu penting tak go bunga punya anak punya anak apa? Ayam. Ayam. Mata tu jangan ingat katanya. Cuba lah ibadat lagi ingat. Bukan contoh ibadat rumah bunuh. Sedap betul anaknya mana-mana. Boleh ingat ada pun. Bawa rasa betul. Lagi dia juga bu. Nah, itu mana ada begitu. Maka dekat-dekat pun dengar. Ada bayang nak bayang. Tadi bubutok ni betul dia kata. Bubutok mana? Ya kan? Bubutok ni bah. Dia kata kamu bubutok ni betul. Bukan dia orang pray dia buat alat dia memang buku betul betul kan. Ici. Penting kan kau lagi nyanyi ibadat. Amin. Betul-betul itu. Ibadat ini boleh lagi yang betulnya mentong lebih. Ibadat mentong. Apa jibu kau anak wajib? Aduh. Ini ibadat yang wajib. Wajib kau anak wajib kan? Wajib. Punya wajib berjaya dia. Dia dah tinggal wajib. Ya kan? Ada kamu takik ani wajib. Kau berjaya dia wajib. Harus. Jib baju jib. Mak punya ibadat kau wajib. Dia tinggal berjaya dia. Masa penting yang harus daripada yang wajib. Cuba dah rasakan mak drop katanya. Cara beribadat katanya. Dah rasakan dalam kehidupan katanya. Jadi cuba dah lawan nafsunya. Digogo. Walaupun dia ayat nafsu katanya. Dah lawan digogo. Kerana apapun intinya tidak nafsu ini. Kalau mana ada enggak? Kalau Allah Taala lagi lawan Allah Taala. Tapi orang memuji. Punya kau nak mau ibadat anak tu jinnya berlahir dia cikana ikut dia. Ya, dalam perut mak dia dia cikana ada. Aku alam kandungan, ji cikana jin karin dah. Jin karin nama ini. Jin Islam punya kafir yang tu ikut dia. Waktu lahir dia cik tetok dia cik dia. Nanti lagi dia munyo god lagi dia majlisnya. Hanya pun god dia. Ji menggonji ji jin god pun dia. Munyo hana ibadat jin bo jin kafir. Nak pengamal. Tetok dia. Jin yang baik yang kita munyo dia di majlis god ni. Kita tetok perangai dia. Bagi baca lagunya dengan zikir. Dengan tasbih, dengan matik, tak hilangkan ji, takut ji. Bagi pajang dah. Hantu dah kata-kata kan bak bro kedanyo. Cuba dah rasakan. Anak paksaan. Ya kan? Jadi belajar ni. Untuk rasa nikmat. Rukuk mentong dah pegang nikmat dah rukuk Samsu dah pegang. Jangan kan? Rukuk Samsu tu nikmat dah. Ditarik je juga. Nikmat dia nak empat dia Kopi ya. Habis tarik rukuk. Ibadat bubur lagi ni rasa nikmat. Ibadat rasa takut kita nyo. Ya. Kamu no. Yang ada itim. Pak takkan yang ada itim cara ibadat kita. Akhir lagi nyo mentong nyo ibadat. Terkejut dia nyo. Kau bangga dia, kau terkejut dia nyo, ibadat dia nyo. Tapi lagi dia cakap ibadat dia orang awam. Allah jawab mudah-mudahan yang beri manfaat untuk pada yang pertama untuk pribadi beliau jadi iktibar belajar begitu dan sama untuk majelis. Sallallahu alaihi wasallam.